Halo, hari ni kita nak pergi jalan-jalan KL walaupun tengah hujan. Tapi kita nak naik MRT je. So, jom. Dah sampai Central Market. Dia ada dekat bahagian luar dan juga bahagian dalam. Jom ke sini boleh ambil SIM card. Kita jalan-jalan. Secara percuma saja. Oh, banyak tak buka. Cuti. Dekat luar. Ada stand. Susah sikit lah nak pegang. Nasib baik hari ni ada orang pegang payung. Kalau tak kita tak tahu macam nak record ni. Banyak sangat makanan. Sana pun ada banyak makanan. So ni bahagian dalam. Hari ni ramai Ada macam-macam barang. Kalau orang luar negara datang Malaysia, dia orang mesti datang pasar seni ni. So cute. Pasar besar ni. Wow. Kita orang pergi time public holiday, so agak padat sikit lah Tapi okey je. Mana ni tadi? Oh, tak ada Samsung. Sebabkan dia kecil, I tak segan nak pegang. Kita nak naik bahagian atas. Ada 2 tingkat tau. Ada macam-macam. Kat sana ada food court. Kat sini pun ada kedai-kedai makan lagi. Sini banyak kedai-kedai batik. Nampak? Cantik-cantik. Kat atas ni lebih tenang sikit lah berbanding dekat bawah. Dalam ni ada macam mini gallery. First time sebenarnya masuk ke atas ni. Kita selalu pergi pasar seni, selalu jalan kat belah bawah je. Sampai bawah, dekat atas sampai atas pun. Kalau nak jual duit lama ke, korang pergi kedai ni. Sekarang kita nak pergi ke bangunan Sultan Abdul Samad. Dari pasar seni boleh jalan kaki je. Masya Allah, cantik. Kat sini korang bolehlah bergambar-gambar dulu. Nampak tak? Sambil jalan-jalan, sambil tengok-tengok view. Hari ni cuaca hujan-hujan kan. So jalan reduk-reduk je. Ini dah dekat dah. Tu je. Tapi kita nak... Kat belakang ni. Ni kita kat belakang dia. Kita nak pergi dari depan dia. Cik Jamil. Walaupun Fitran dia duduk kat KL korang, tapi jarang jalan tempat-tempat ni. Kompas. Apa? Ni dekat dengan Dataran Merdeka lah kan? Depan ni dah dalam dekat. Oh, depan Dataran Merdeka. Jarang jalan sini. Bukan jarang, rasanya first time. Dataran Merdeka. Yang ni Sultan Abdul Samad Building. Ramai ya hari ni. Ramai pelancong lah. Saya pun pelancong juga sebab first time datang kat sini. Walaupun duduk KL. Masya Allah, cantik kan? Kita orang pergi public holiday, Chinese New Year. Jadi ramai. Tapi Alhamdulillah ramai dia pun okey je. Sebab cuaca mendung-mendung, so tak panas. Okey lah nak berjalan kan? So, ini belah dalam. Kita nak naik belah atas dulu. Jom. So ni dekat bahagian atas, boleh layan-layan view. Cantik kan? Tak sure kat sana ada apa, jom tengok. Toilet dengan surau pun ada dekat sini. So jangan risau.
Cantik. Mini museum juga dekat sini. Jom kita masuk. Yang ni kamar koleksi. Ada kafe. Banyak kafe dalam ni punya. Tapi sebabkan ramai orang, so kita tak akan try lah kafe kat sini. Next time kita datang, kita try kafe kat sini. So cantik. Inilah tadi kita lalu dekat belakang ni. Sini ada banyak tempat yang kita boleh masuk. Tapi nampak tak? Beratur panjang gila. Beratur panjang gila. So Fitrah memilih untuk tidak masuk lah. Dia ada banyak macam untuk muzium-muzium kecil yang kita boleh masuk. Tapi sebab kena beratur panjang, so kita orang decide tak masuk lah kali ni. Next time kalau kita datang, kita masuk. So kita just gambar-gambar, jalan-jalan sekitar bangunan sahaja. Besarnya. Ini kedai cenderahati dia, ada macam-macam. RM4,000 ya harga dia. Yelah, nak buat dia pun bukan mudah. House of Negeri Sembilan Malaysia. Nampak tak? Makanan-makanan Malaysia. Tak nenas cranberry. Oh, ni both punya. Ada gentle ginger. Hibiscus zest. Songket lychee rose tea. Untuk disewa tau. Comel je. Semuanya baju-baju tradisional. Kalau boleh sewa, lepas tu bergambar. Tapi itulah, saiz dia macam saiz kecil je kan. Kita nak masuk Royal Selangor Gallery. Dapat stiker Royal Selangor. Dia jual 2,600. Cute-nya. 1,900 ya harga dia. Tiba ada kafe kat dalam ni. Macam ni satu ke? Ni pakai satu. Berangan je. Ada tongkat. Kalau rasa macam okey, tongkat pun gah ya. Awak tau. Uish, ni ular ke? Dia. Kuda. Transformer. 6,500. Harry Potter punya tongkat. Wow. Cantiknya. Ni ada Frozen. Bukan. Oh, ni macam Ni Frozen. ni Frozen. Oh no. Amazing. Mermaid. Boleh pusing. Okay, tu je untuk hari ni. Fitrah dah pergi My Town. Sekarang kita nak pergi makan. Tu je untuk hari ni. Jangan lupa like, subscribe and comment. Bye.